Bila sebut nama Elizabeth Tan, memang tak asing lagi dalam dunia hiburan. Bukan sahaja sebagai pelakon dan penyanyi, tapi juga aktif di media sosial dengan gaya yang santai dan bersahaja. Baru-baru ini, timbul satu isu kecil yang buat ramai warganet mula berbincang. Elizabeth yang kini berusia 32 tahun, tampil menjelaskan tentang satu perkara yang dianggap sensitif oleh sesetengah pihak. Ada yang kurang senang apabila dia dilihat seperti membawa watak bujang di media sosial, walaupun hakikatnya dia sudah berkahwin. Menerusi satu perkongsian di Threads, Elizabeth jelaskan dengan tenang bahawa suaminya langsung tidak mempunyai masalah dengan kandungan yang dihasilkannya. Malah, kalau benar suaminya berasa tidak selesa, dia sendiri tidak akan buat kandungan seperti itu. Bagi Elizabeth, soal rumah tangga adalah perkara utama dan dia tidak akan sengaja mencetuskan isu dalam hubungan mereka. Isu ini mula hangat apabila tular satu video memaparkan dirinya secara terbuka meminta seorang individu bernama Litara menjadi teman lelaki dalam talian dalam permainan Mobile Legends. Bagi sesetengah warganet, tindakan itu dianggap kurang sesuai kerana statusnya sebagai isteri orang. Namun bagi Elizabeth, konteksnya jelas. Ia sekadar kandungan hiburan dan sebahagian daripada dunia permainan dalam talian. Dia juga sempat berpesan, kalau ada yang tidak suka dengan kandungannya, terutama berkaitan Mobile Legends, mereka bebas untuk menyekat atau tidak mengikuti akaunnya. Katanya lagi, dia tidak mengganggu sesiapa dan berharap orang lain juga tidak mengganggunya. Nada yang dibawa Elizabeth bukan nada melawan, tetapi lebih kepada mempertahankan diri dengan cara matang. Dalam dunia media sosial yang serba terbuka, kadang-kadang batas antara hiburan dan realiti jadi kabur di mata penonton. Mungkin bagi sesetengah orang, gurauan dalam permainan itu sekadar konten biasa. Tapi bagi yang lain, ia menyentuh soal sensitiviti perkahwinan. Di sinilah perbezaan pandangan mula wujud. Persoalannya sekarang, dalam dunia digital yang penuh lakonan dan karakter, sejauh mana wajar seseorang yang sudah berkahwin membawa watak bujang demi hiburan? Dan adakah restu pasangan cukup untuk menutup segala persoalan luar? Apa pandangan awak tentang situasi seperti ini? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi